Cara cek bacaan ohm coil water inlet valve untuk mesin basuh Samsung model Tetra. Kalau range 4.5 kilo ohm hingga 48 kilo ohm maksudnya coil OK. Kalau display bacaan OL maksudnya coil putus ataupun rosak kaput. Kalau kes coil kaput, kena ganti set water inlet valve yang baru. Okey, ini salah satu punca air tak masuk dalam mesin basuh, coil water inlet valve rosak. Punca lain seperti komponen dalam water inlet valve tu rosak seperti diaphragm koyak. Cek juga piston spring dalam tu semua okey. Itu antara punca lain lah. Cara nak akses water inlet valve, nak buka cover ni ada skru kat sini satu, kat sebelah sana satu. Dua skru. Lepas tu ni boleh tolak kat atas . Okey. Ini adalah water inlet valve. Ada soket, supply elektrik. Ini supply air. Okey. Off power supply. Off supply air. Supply air off. Untuk kita buka, bawa keluar water inlet valve ni. Okey. Power supply dah off. Air dah tutup. Next, buka hose yang supply air masuk. Okey. Hose dia. Lepas tu soket ni boleh cabut. Okey, perhatikan Okey, nampak ni ada kelabu ni, dia macam longkang. Masuk kat sini. Satu. Sebelah sana pun sama. Okey, cara nak cabut. Okey, ni masuk ke dalam. Tolak kat atas. Okey, dah tolak kat atas ni, tarik ke belakang. Macam tu je. Contoh bacaan ohm untuk 3 water inlet valve. Okey, yang pertama bacaan 4.5 kilo ohm. Maksudnya coil dia okey. Coil yang okey, bacaan ohm dia range lebih kurang 4.5 kilo ohm hingga 4.8 kilo ohm. Kalau coil yang tak okey, bacaan dia OL. Okey, ini coil water inlet valve yang kedua pun okey, 4.6 kilo ohm. Kalau tak okey, bacaan dia OL, maksudnya coil kat dalam putus. Kalau macam ni ada bacaan 4.6 kilo ohm, maksudnya coil dia okey. Okey, ini yang ketiga ni yang kita baru order daripada Shopee. Ini dia punya model number. Okey, kita sambung kat terminal. Okey, bacaan dia 4.5 kilo ohm. Juga coil dia okey. Kalau ada masalah air tak keluar ke, air keluar sikit ke, kadang-kadang air tak keluar, kena check diaphragm. Biasanya boleh jadi diaphragm koyak. Cara pasang spare part water inlet valve yang okey. Okey, lepas ini masukkan celah dia betul Okey, dah masuk celah, tekan ke bawah. Situ. Okey, soket pasang balik, soket elektrik supply. Okey, supply elektrik, ini supply air, pasang balik. Soket supply elektrik pasang. Ni pasang supply air. Okey, buka supply air. Buka supply air. Okey. Air tak keluar lagi. Power on supply. Power on, button. Start. Okey, perhatikan isi padu air yang masuk. Lepas tu ada bunyi macam dengung sikit lah. Sikit je. Ok,
Okey, ini air masuk. Padu macam tu. Okey. Stop. Okey. Off power supply. Pasang balik cover atas dia. Okey, kemudian ikat balik skru ada 2. Ni satu kat sini posisi. Satu lagi kat hujung ni. Okey, macam saya skru karat saya dah buang, tak pakai.